An'amta. An'amta. Okey, untuk huruf nun, cara nak sebutkan nun dengan jelas sama macam lam tadi tapi belakang sikit. An, lidah pacak dekat langit ke lam tadi, lam pacak depan kan. Al, belakang sikit. An, siratal ladzina an'amta. Pacak, ain jelas. Tak pacak, tak jadi ain. Dia tak boleh keluar sengau. Okey? Dia akan jadi hamzah nanti. Hari ni program tu santai. Jadi bila santai, dia mudah untuk kita faham dan kita masuk dalam kepala kita lah. Tak ada rasa pressure. Macam seronok kita belajar kat sini. Metod yang sangat mudah nak difahami. Jadi rugi selama ni kalau kita tak faham tajwid. Kita join bengkel ni, kita mudah faham. Jadi rugilah kalau tak join. Joinlah kita untuk bekalan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Dan kami pun akan ajak saudara mara kami sekali.